السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح المبارك، وفتح قلوبنا لفتح كتابه الكريم وتدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها والتحلق حولها ودعوة الناس إليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات muslimin muslimat, tulab talibat, jin dan manusia yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asy-syaitanir rajim, di atas batang as-siratil mustaqim menuju syurga Allah Darun Naim yang dikasihi sekalian. Pagi ini insya-Allah taala hari Rabu 8 bulan Ramadan 1447. Marilah kita sama-sama teruskan pengajian tadabbur Al-Quran ma'al Quran, surah Qaf ayat yang ke-36 hingga seterusnya insya-Allah ya. Mushaf Osmani muka 520 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Alhamdulillah. 3 keratan ayat Allah daripada surah Qaf ayat 30 37 38 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di mana kita dapat baca ayat-ayat dia yang sangat mulia, di mana dia royak untuk nak timbul insaf kepada orang musyrikin Mekah sebagai kelumtuan menghadapi Quran, menetai Quran. Nah, dengan itu maka yang menolak Al-Quran, dia kata wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Dan beberapa banyak, sebab takam tu yang panggil litakthir, untuk tunjuk kata ramai, banyak. Wa kam, berapa banyak, ada hal lepas dah. Ahlakna, kami membinasakan, qablahum, sebelum mereka itu, sebelum puak-puak Quraisy Mekah ni lah, min qarnin, daripada orang-orang dulu, daripada umat dulu. Qarnin ni apa? Umat dulu. Qarnin tu terjemah mana qaumun pun boleh, terjemah mana ummatun minan nas pun boleh, yang ada pada satu masa. Waliknya satu Qur'an 100 tahun lah waliknya. Kata setengahnya 80 tahun, kata setengahnya 30 tahun. Macam-macam pendapat ahli bahasa Arab ya terjemah qarnin tu. Walik-waliknya panggil 100 tahun lah, 1 abad. Tapi ada yang kata 80 tahun, ada yang kata 30 tahun, satu kurung tu. Nah, itu beberapa pentafsir ulama mengenai dengan makna qarnin. Kami menasabih orang kurung tu. Sedangkan hum, mereka itu puak-puak duduklah kurung tu asyaddu minhum batsha, lebih kuat daripada mereka itu, daripada puak-puak musyrikin Mekah tu. Batsha dari segi kemampuan tu, dari segi kekuatan lah. Supaya puak Ad, puak Ad besar-besar puak dia, puak Yaman, kaum Ad besar, kuat. Sekali tapau orang 10 orang rebah. Tu nak yak tu puak dia besar. La ilaha illallah. Kami menasa juga. Apa galak arak ke haping. Puak tu Allah Ta'ala ambil tahu lah lauk belicing, tinggal rumah. Tak ada tua Allah Ta'ala akik tahu lah lauk. Ya duduk pi lauk puak ya. Di Ahqaf. Puak ni di satu kampung nama Ahqaf. Suratul Ahqaf ke? Surah satu kampung nama satu negeri lah tu. Ahqaf. Salah bandar dalam Yaman, dalam Yemen dah ni. Tu. Fanaqabu fil bilad, maka mereka itu lari cari macam-macam. Hak hidup lagi, hak mati dah. Hak hidup cari lari. Hal min mahis, adakah bagi mereka itu tepat? Dia nak tupai, tak ada. Lari tak tahu nak pergi ke mana, gitu lah. Bukan kata ada satu tempat boleh peng. Ada kekuatan lawan kekuatan Allah, tak ada. Kekuatan Allah ni tunggal. Daya nak buat kerana jadi gitu. Tak boleh siapa nak lari, tak boleh siapa nak sekat. Lari mana pun tak lepas. Hal min mahis mana lepas lah. Adakah selamat buaya?
Selamat ke tak? Lari tu lari. Gong. Mari dia angin yang baik gih belicing. Hal min mahis. Soalan ini fuak-fuak kurih ya timna. Oh, dia jawab atau fuak tu tak ada biar lepas oleh habau. Dia dekat dia belakang Yaman dengan negeri Nabi, iaitu negeri lah ni Saudi lah, negeri Nabi lahir. Dia tanya, hal min mahis? Ada ke tak puak rak kai auju bang mai? Mai mi kai auju le. Tu makna hal min mahis. La ilaha illallah. Aku bahasa awak gitu dah kepada puak-puak lebih kuat pada mung lagi. Hei musyrikin Mekah, puak dia ada tempat nak tupul mana tak ada. Kalau gitu, inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian itu kejadian aku siapa nampak kata puak-puak kaum Ad, kaum Saleh, dia Madain Saleh, kaum gapa dia Lut, aku balik tanah habis cim apa tak ada. Hal min mahis, mung nak gitu papi ya berala-berala mun apa boleh. Ning lah Islam cara dia nam senda pasal dalam witi ciwi lalu dah. Senda dalam bentuk kenyataan hidup dalam masyarakat, bukan senda barang-barang tak ada nampak tengok dak. Inna fi dzalik, sungguhnya pada demikian itu kejadian aku wakwi kepada orang dulu-dulu tu, la zikra, satu peringatan, satu benda boleh mu ingat, boleh mu fikir. La zikra belaka liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang ada hati. Kalau ada hati boleh pakat mikir lah situ. Au alqas sam'a wa huwa syahid, ataupun orang yang benar-benar dengar bagalah tu. Nah, alqas sam'a wa huwa syahid, sedangkan dia tu hati dia tu terbuka untuk dia dengar bagai. Dia dengar dengan hati lah. Dengar cerita berlaku tu, aku royak kata aku buat gitu gini pada umat dulu tu, dia dengar dengan hati. Syahid, bukan dengar pasal orang tuli, orang buta. Nah, tu bukan summum bukmun umyum tak, tapi dia orang syahid. Syahid di mana? Terbuka hati dia. Masya Allah, comelnya tu. Itulah dengan syahid, dengan hati yang terbuka, tang percayaให้กว้างๆถึงจะรับอิสลามได้รำลึกให้ลึกๆถึงจะได้ประโยชน์จากการนำเสนอของอิสลาม tidak itu yang ni tak pakai apa lah, ada pedah gapo kita baca Quran tak ada hati, tak ada qalbun, tak ada al-qasam wa huwa syahid, tak baca pedah, tak ada pedah baca Quran. Orang baca Quran dengan ayat ning, ayat yang ke-37 ning, orang tu jaya. Ning kita baca Quran. Masa dulu tak ada baca. Dia baca dunia, baca headkan tantangnya, ya an headkan tantang. Dia panggil kena an dui huacai juga. เข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นมา dapat itu. Jadi kita orang yang pada baca, umat Islam, umat baca Iqra, ได้รับรู้สิ่งที่เกิดกับนบีนูห์ได้รับรู้สิ่งที่เกิดกับนบียูนุสรับรู้สิ่งที่เกิดกับนบีบรรดานบีต่างๆโดยการอ่านของเราไม่ต้องไปก็ได้kitaนี่อ่านก็เข้าใจรับรู้จากอัลกุรอานการที่เราได้อ่านกุรอานนะอันนี้อ่านด้วยอย่างไรครับด้วยอัลกัลบีด้วยหัวใจด้วยอัสซัมอะอัลกัสซัมอะนี่วิธีเราpanggilทางผ่านไปยังหัวใจอัสซัมอะเอาอัลกัสซัมอะ untuk buka jalanประตูไปสู่หัวใจวะฮุวะชะฮีดหัวใจที่เปิดกว้าง ada หัวใจที่ปิดนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกingat tak nah
Ni ayat cara nak rabru cak Al-Quran. Ayatullah cak ayatullah bang ok dua song papet satu ayatullahil manzurah. Sepuluh langit, sepuluh bumi itu ayatullah. Tengok kejadian berlaku kalau negeri kita panggil tsunami dah dapat 5 tahun dulu. Nah, mati orang ribu-ribu. Dah tangan. Headkan tangan dua cai. Nah, dua cai tangan dua cai. Quran pun kita ayatullah ada dua, ayatullah makhluqah al-manzurah, ayatullahil munazzalah al-maqru'ah. Ayatullah ada dua nah, ayat Allah ni bahasa Tuhan jadi untuk dapat tengok. Ayatullah bahasa Tuhan waktu untuk kita baca. Nah, ayatullah ada dua perkara. Ingat molek nah. Nah, jadi kita kena baca kedua. Tangan headkan tang tiket kunkap Palestin. Tangan hai di thamai kaji ke orang mai ki kon ทั่วโลก mari dok ruk dia ไม่มีอันตรายกับapa มันยังคงเอาอยู่กันต้องอ่านให้ดีด้วยใจ nah siapa tengok cerita di Gaza tapi ด้วย qalbun au alqasama wa huwa syahid ต้องอ่านด้วยใจใจที่เปิด buka hati mula baca headการberlaku mula. Nah, akan duk serai berapa kali dengan Israelไม่มีอะไรเลย พวกdia yang suyu dan kanพวกdia apa orang ya,พวกnun ทั่วโลก duk pakak negeri Eropanya, negeri gapanya. Allah Ta'ala ni raya hal lepas Maidah. Kita boleh menyaksi hak sekarang-sekarang lah ni berlaku. Tapi tangan dua cai headkan tang. Nah, tuk มื่อทุกเวลามันมี Nah, jadi orang hak yang duduk di Mekah ya tahu ya Arab lu cerita berlaku dengan puak-puak Lut, berlaku dengan puak-puak Ad, berlaku puak-puak Saleh, puak Samud. Ya tahu berlaku apa. Lalu tu Allah Ta'ala kata, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal min mahis. La mahisa lahum. Tidak ada satu tempat tempuan selamat yang menyelamatkan mereka sama sekali. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Haning an arai an headkan. Nah, bagi umat Muhammad ni an headkan doikan an Al-Quran umat Muhammad. Ya kelebihan umat Muhammad ni kitab dia ni ada cerita tentang headkan belaka-belaka. Seolah-olah berlaku duk dapat kita Quran yang nam senda pasal Quran molek habis molek pasal dia. ชัดเจนมาก apa yang berlaku zaman Nabi Lut, apa berlaku zaman Nabi Hud, apa yang berlaku zaman Nabi Saleh, ชัดเจนมาก Al-Quran นำเสนอ kita ก็รับด้วย qalbun au al-qassama wa huwa syahid. InsyaAllah ni ayat 37 niวิธี talaqi ayatullah, วิธี รับรู้ ayatullah, ayatullahil munazzalah iaitu Quran, ayatullahil makhluqah, headkan tang langit-langit bumi semua ni berlakunya hujan, berlakunya lita panah, lita gapo semua tu ayatullahil makhluqah dia panggil, ayatullahi al-mar'iyah yang boleh tengok. Nah, kita an dua cai Quran apa an dua cai ayatullah headkan tang ayatullah pun tak an dua cai kamalana ayat ni molek. Walaqad khalaqna as-samawati wal ardi wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub. Kita baca esok pula insya-Allah dah. Hari ni sekadar ni. Nah insya-Allah biklik semalam dibuka puasa dengan raja kota. Nah, marang buka puasa dengan dia chen pai
Nah, futur dengan Raja Kasat kata, nah, alhamdulillah, ka sudah buka puasa, pelik. Nah, dia hai tua, hai arai pai, nah, apa puasa dengan dia di sana, di 2 malam ya. Nah, hidup dengan dia, alhamdulillah, jazakumullahu anna kull khair. Taqabbalallahu minna as-siyam wal qiyam wa tilawatul Quran wad du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.